Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episod terbaru kami di Samtas TV, saluran interaktif dan informatif. Bersama saya, Hadif Kalish, selaku wartawan Samtas TV anda bersama rakan jurul kamera, saya Idrus Ala Idrus. Bagi program pada hari ini, saya tidak keseorangan kerana saya bersama dengan Saya Nur Saksina, juga selaku wartawan pada episod kali ini. Bertarikan 24 Februari 2025, Samtouch telah mengambil pelajar tingkatan 6 baharu bagi sesi 2025 serta tingkatan 1 ambilan kedua. program ini dimulakan pada pukul 8 pagi sehingga 10 pagi yang bertempat di Dewan Ibnu Al-Jazari. Teruskan setia bersama kami di Samtas TV, saluran interaktif dan informatif. Kini anda bersama dengan saya lagi, Nur Saksina, selaku wartawan anda pada kali ini. Kini saya bersama dengan responden kita. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah harapan Puan kepada anak Puan untuk kekal di Samtouch? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya sebagai ibu sudah tentulah untuk melihat anak saya cemerlang lah untuk belajar di sini. Apatah lagi dia sangat berminat dengan aliran agama dan memang menjadi cita-cita dia lah semenjak daripada darjah 1 sampai darjah 6 dia berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat menempatkan diri di sekolah aliran agama ni lah. Soalan kedua, apakah persiapan anak Puan sebelum datang ke Samtouch? Okay, persiapan kalau dari segi akademik daripada tahun 1 sampai tahun 6 tu, saya tengok dia sangat berusaha dengan gigih lah, terutamanya dia belajar dengan bersungguh-sungguh, skor dalam UPKK, dan Alhamdulillah masa PSRA hari tu dia dapat pangkat Mumtaz Sofi, dan saya dapat tengok lah betapa dia sangat gembira apabila dapat diterima belajar di salah satu SAM di negeri Selangor ni lah. Terima kasih Puan kerana meluangkan masa bersama kami. Okey, sama-sama. Kini anda akan bersama dengan rakan tugas saya Hadif Kalish untuk liputan seterusnya. Baiklah, kita telah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang menjayakan program pada hari ini. Saya Nur Kristina, selaku wartawan Samtouch TV anda bersama Nurina Auni serta Saya Hadif Kalish, juga selaku wartawan Samtas TV anda bersama rakan jurul kamera, saya Idrus Ala Idrus mengundurkan diri. Semoga kita dapat berjumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa untuk terus ikuti kami hanya di Samtouch TV, saluran interaktif dan informatif. Bye-bye.